Siapa yang pernah mancing dekat bawah jambatan Pulau Pinang mesti tahu bawah jambatan ni keras. Aku dengan 2 orang kawan turun dari bot tekong bawah jambatan Pulau Pinang. Kawasan konkrit bawah jambatan tempat orang selalu singgah mancing. Lepas kami turun, tekong terus bawa bot pergi. Tinggal kami bertiga je. Bunyi enjin hilang. Tinggal dengungan kereta atas jambatan dan bunyi air laut hentam tiang. Mula-mula biasa. Duduk, baling pancing, borak sikit. Lampu jambatan terang samar-samar, cukup nampak air berkilat. Lepas hampir sejam, suasana jadi pelik. Angin tiba-tiba mati. Bunyi air pun senyap sikit. Macam ruang tu jadi tertutup. Tali pancing aku rasa berat. Aku angkat kosong. Bila jatuh balik, rasa macam tali ditarik ke bawah, bukan ke depan. Aku lepaskan. Beberapa minit lepas tu, dengar bunyi air terpercik perlahan dekat kaki kami. Macam orang celup tangan tapi tak nampak sesiapa. Aku ambil lampu suluh ke permukaan air dulu. Tak ada apa. Air gelap, tenang. Aku suluh ke arah tiang jambatan. Lampu aku terhenti. Dekat tepi tiang, dalam cahaya suluh tu, nampak rambut hitam panjang terapung. Rambut tu melekat rapat pada konkrit, tak hanyut. Macam bersandar. Aku diam, jantung laju. Aku suluh sikit ke bawah. Dalam air, di bawah rambut tu, aku nampak bentuk kepala. Tak jelas muka, tapi ada satu benda yang jelas. Mata terbuka, pandang ke arah cahaya. Lampu suluh aku terus terketar. Cahaya bergerak-gerak. Kawan aku perasan. Kenapa? Aku tak jawab. Aku suluh balik ke tempat sama. Rambut tu dah tak ada. Tapi air dekat situ mula beriak perlahan. Riak bulat. Teratur. Macam sesuatu bergerak dari bawah ke arah kami. Kami terus kemas barang. Tak tunggu, tak borak. Masa berjalan menjauh dari tepi air, aku dengar bunyi air disentuh sekali lagi. Kali ni lebih dekat. Aku tak toleh. Tekong datang ambil kami setengah jam awal dari masa janji. Masa naik bot, aku pandang balik bawah jambatan tu sekali je. Air tenang macam tak ada apa berlaku. Tekong cuma cakap ayat pendek. Nasib baik korang suluh sekejap je. Aku tanya kenapa. Dia jawab, kalau lama sangat, benda bawah tu ingat kau nak kenal dia.